Kami ke Yogyakarta ataupun di Tanah Jawa ni pada malam 1 Ramadan, pagi malam 1 Surah. Okey, malam ni saya ingatkan ada apa kan, tapi saya pun pergilah malam tu. Saya tengok di tepi pantai dekat Jogja ni. Daripada perspektif Jim, kedatangan Islam ke Tanah Jawa ada 3 benda. Yang pertamanya kesilapan. Kau panggil aku kan? Kau yang nak aku. Sekarang aku kat sini. Kau nak apa? Ceritalah kau siapa? Pernah nggak kalian lihat sesuatu yang bikin kaget? Tapi ternyata cuma salah paham, di Jogja setiap malam 1 Suro, pantai-pantai selatan dipenuhi orang yang datang. Untuk tradisi sakral, mereka pakai baju putih, sembahyang Isya, bawa sesaji. Tapi beberapa orang, khususnya dari Malaysia langsung heboh sendiri. Mereka kira ini ritual ekstrim, bahkan sampai tersiar kabar korban anak gadis, padahal itu cuma tradisi budaya Jawa yang sudah berlangsung ratusan tahun. Nah setelah ini, kita bakal lihat langsung cuplikannya, siap-siap kalian bakal paham kenapa orang Malaysia bisa syok. Kami ke Yogyakarta ataupun di Tanah Jawa ni pada malam 1 Ramadan, pagi malam 1 Surah. Okey, malam ni saya ingatkan ada apa kan, tapi saya pun pergilah malam tu. Saya tengok di tepi pantai dekat Jogja ni. Tapi sebelum tu hotel semua penuh. Ramai orang memang ramai sangat lah. Penuh saya tengok macam ada orang pakai macam nak pergi umrah, pakai cantik, sembahyang isyak semua. Tapi sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak tu dia orang akan pergi ke pantai. Bawa macam hantaran kahwin. Kalau ikutkan zaman dulu, dia bawa, kalau ikut cerita, bawa anak gadis untuk dikorbankan kepada penjaga laut. Gunung-gunung ni katanya semua adalah berpenunggu. Jadi perlu diberikan makanan. Biasanya anak dara lah yang akan dihumban ke gunung dan sebagainya. Bagi anak-anak dia sebagai sajian. Allahu Akbar. Zaman dulu kan mungkin Islam belum masuk lah. Kan macam zaman tu kan. Astaghfirullahaladzim. Apa dia dapat pagi? Memang hidup ni dikatakan bahawa ada penunggu, penjaga. Harus diberi makan supaya tak ribut, tak taufan, tak bencana alam. Pernah dengar tak Nyi Roro Kidul? Pernah dengar? Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kan? Ya. Kan sebelum tu Misi Nusantara ada buat juga kan, tapi saya pergi balik dalam konteks yang lebih lain. Saya tengok ya Allah, ramai sekali orang, macam pantai tu penuh dengan manusia. Semua bawa sajian. Saya tengok sajian ni sedap. Ada bakso, ada bunga, dulu ada lembu, ada kambing. Tapi semuanya akan dihumban ke laut, sebab laut ni dijaga oleh sang ratu. Saya ingatkan theatrical kan, tapi tak, memang betul-betul. Ya, tapi kira abang tengok semua pakai bawa ni. Bawa. Rupanya macam dia baca, yang saya faham, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kan batik ning joros sampan, jauh-jauh pakai Jawa semua. Tapi rupanya ada sebahagian mereka tu yang satu Muharram kan bulan baru. Jadi nak ada hasrat barulah, impian, cita-cita untuk diberitahu, untuk disampaikan kepada penjaga laut tu. Tapi tak boleh beritahu direct. Kena bagi tahu kepada juru kunci yang ada kat situ. Ada pakcik ni macam juru kunci dia ni, ada berhubungan langsung dengan roh yang menjaga pantai tu. Jadi dibawalah hantaran tu, nangis dia, tolong Pak, saya mau anak, saya mau macam-macam lah hasrat kan. Beritahu kat pakcik kunci tu lah. Pakcik kunci tu juru kunci tu lah. Ini maklumat yang saya dapat lah. Lepas tu barulah dilayarkan macam hantaran sirih-sirih semua tu, makanan. Cantiklah hiasan dia, dilempar ke dalam laut tu. Aduh, bakso tu masuk dalam laut yang benda boleh makan, orang letak dalam laut. Yang saya kenal juga Cina, dia bawa macam apa, dia punya barang-barang tu lah. Yang Melayunya bawa macam Seri Junjung tu, ada lauk-lauk semua tu. Jadi malam tu memang itulah dia, macam pemandangan yang biar betul ni. Lepas tu saya kata lah, yang ni takut nak tanya, yang ni tak macam syirik ke? Dia dia marah. Agama itu dalam hati, ini kejawan kita, kejawan tak sebutan macam mana. Ini macam adat nenek moyang. Mungkin lain orang yang Islam ni lain. Yang ni mungkin adat dia kuat sangat kan.
Daripada perspektif jin, kedatangan Islam ke tanah Jawa ada 3 benda. Yang pertamanya kesilapan. Ini di mata jin tau. Kalau kita baca maknanya babat Kediri tu, maknanya silap lah. Maksudnya Islam datang ke ke Nusantara ni memang silap lah. Ke tanah Jawa ni silap. Sebab dia mengislamkan jin-jin juga. Jadi ketua-ketua jin ni je tak berhati. Silap lah kan. Yang kedua, dia kata Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga perosak macam tikus. Sebab Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga ni yang membetulkan balik permainan wayang kulit. Orang Jawa ni kan suka main wayang kulit Jadi ketika dia main wayang kulit, dia ada pemujaan tau. Saya pernah dijemput untuk tengok wayang kulit di Pantai Timur yang betul-betul memuja. Ada dipanggil jamu ni. Sebab dia punya Tok Dalang tu memang nak meresap. Maknanya jin lah yang akan bercerita pasal wayang kulit tu. Saya pernah dijemput tau untuk tengok situ. Hari pertama saya datang, Tok Dalang tu tahu saya ustaz kan. Dia kata, "Ustaz, minta maaf saya tak. Hari ni saya datang bukan sebagai orang agamawan, saya datang sebagai budayawan. Saya nak tengok je." Dia cuba menuja tu dekat 1 jam tak masuk-masuk dia memuja tu. Sampai dia dah agak penat, dia lupa matikan mic ni, kata, "Ustaz lagi tak ustaz? Ustaz tu lagi tak ustaz tu?" Saya bercuit kawan saya, dia kata, kita kesian lah. Kita berkeluar lah. Kakak Haji tengok, alamak sekali ustaz datang lah kan. Okey. Sekarang kalian lihat sendiri, ini bukan ritual mengerikan, bukan juga pengorbanan manusia. Tapi murni tradisi budaya Jawa yang penuh simbol dan doa. Tapi kalau kalian perhatikan, wajar juga orang Malaysia kaget, mereka cuma lihat, di pantai ramai, tengah malam, orang pakai baju putih, bawa sesaji tanpa tahu konteksnya, jadi kelihatan seram, padahal cuma budaya. Belanda dulu pernah minta orang-orang Nusantara ni jumpa jin, ambil naratif daripada jin. Antaranya Babat Kendiri. Nanti tuan-tuan search. Dia ada 3, Babat Kendiri. Babat ni bagi istilah Jawa sejarah lah, buku sejarah. Jadi dia jumpa jin, dia ambil naratif pada jin, ada 3 kitab daripada tanah Jawa. Dia cerita, dia nak tahu apa sudut pandang jin pada tanah Jawa. Kita dah ceritakan macam mana tanah Islam di tanah Nusantara ni kan ada 2 tanah, tanah Melayu, tanah Jawa. Tanah Melayu dapat Islam dulu, tanah Jawa baru kemudian. Okey. Jadi jin tu bercerita dan membuat 3 kesimpulan. Yang pertamanya, satu kesilapan besar Islam datang ke tanah Jawa. Diterima tu satu kesilapan besar. Ini naratif jin tau. Satu kesilapan besar. Nabi yang paling lama umur dia, panjang, tak mati-mati, siapa? Yang dekat dengan alam. Nabi Khidir. Nabi Khidir, betul, sampai Minum sekarang. Ainul Hayat, hidup sepanjang zaman. Dia ada di kalangan kita. Nabi Khidir, betul. Kita nak cakap dia macam mana? Kalau dia wujud di depan kita pun kita tak tahu dia Nabi Khidir. Betul. Allah bagi kelebihan pada dia. Dan orang-orang yang berjuang mentauhidkan Allah mesti bersama dengan alam. Dan dia akan bersama dengan pejuang-pejuang tu. Faham. Slow-slow kita buka. Nabi Khidir ni, dia kalau dia suka datang, bila kewujudan dia akan hijau. Faham. Dia suka pada hijau, dia suka pada ketenangan, dan dia boleh datang kepada siapa yang dia suka, dalam bentuk mana yang dia nak. Nabi Khidir. Kaji balik. Faham. Kalau alam ni dia dekat darat, laut. Ini pelajaran penting, sebelum menilai sesuatu, pahami dulu konteksnya, jangan keburu sok tahu. Tapi jujur, kadang kita juga senyum-senyum sendiri, lihat reaksi mereka. Malam 1 Suro itu aman, mistis, tapi bukan ekstrim. Jangan sampai kaget lagi kalau lihat budaya unik dari Nusantara. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.